Okey. Okey. Tunggu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai, apa khabar hari ni? Okey. Sihat. Ya? Apa dia? Elok je. Baru tidur pagi tadi. Oh, baru bangun lah ni. Faham. So kiranya sebelum Ai datang ke sesi ni Ai buat apa je? Ke? Pada semalam tak tidur sampai pagi, siap kan kerja. Asal pagi tadi lepas subuh baru tidur. Asal ni baru bangun pukul 11 lebih tadi. Oh, buat apa? Buat apa waktu? Siapkan poster untuk marketing. Marketing. Poster marketing kiranya macam mana tu? Korang hari tu dah pernah pergi interview company 2 minggu lepas. Ni kita orang kena buat satu poster yang besar untuk presentation hari Isnin ni. Poster besar? Besar kena hard copy ke? Hard copy kena print out nanti. So kiranya poster tu berkenaan dengan yang sebelum ni lah kan, yang dia cakap buat temu bual tu kan. Betul kan? So kiranya poster besar kena buat macam mana? Kena poster tu kan besar kan. So kalau mungkinlah kita akan keluarkan duit sikit kan berkenaan dengan tu. So kalau macam Ain kat mana kedai yang boleh prefer? Ain bahagian kena yang edit poster, buat poster. So nanti print bagi kat kawan lah, dia yang kata dia nak pergi print. Kita orang poster yang kait dengan kita punya interview. Lepas tu masukkan elemen apa yang interview tu, SWOT, analisa apa semua tu. Lepas tu tunjuklah dia untuk presentation hari Isnin ni. Sekiranya Ain bahagi-bahagilah benda tu faham. So macam Ain cakap tadi, Ain tak tidur lagi semalam Dari semalam lepas tu lepas balik kelas. Kelas pukul berapa? Kelas semalam habis pukul 11. Pukul 11 malam? Lepas tu Account. tak tidur? Terus tidur pun macam tidur sekejap je. Oh ya, faham. Tak sekejap. Ya, lepas subuh tu? Tidur balik. Kiranya macam mungkin ada kepenatan sikit lah dekat Ain. Tapi Ain boleh jalankan sesi? Boleh? Okey. Kiranya emosi Ain untuk hari ini macam mana? Nak katakan kalau nak skala tu macam 6 mungkin. 6? Wah, kenapa 6? Kalau sebelum ni tinggi lagi, ni kenapa macam kurang ni? 6 sebab semalam yang bahagian poster tu sepatutnya Ain yang kena buat. So petang semalam ada kawan mesej dalam grup assignment kita, orang kata, "Weh, aku dah buat dah poster. Kalau okey semua aku nak print out." Lepas tu saya macam, hari tu kan ada set lain ke aku yang buat poster? Sebab dia dah buat bahagian report. Sebab dalam report untuk assignment kita orang marketing tu, saya langsung tak ada bahagian saya sebab semua orang dah buat. So saya macam, aduh tak ada bahagian aku. So macam, satu saya bagi tahu kawan saya seorang, kata, "Weh, aku nak buat bahagian poster lah." Korang bagi je maklumat-maklumat yang simple-simple yang bahagian korang aku nak letak dalam poster. Lepas tu saya dah buat lah. Lepas tu petang semalam dia hantar mesej, dia dah buat dah poster. Lepas tu saya tak balas apa-apa. Saya macam, dah kenapa dia ni? Kan dah decide kan? Takkan semua kerja dia nak ambil kan? Lepas tu kawan saya kata, yang seorang tu kata, tak apalah weh. Kita tunggu dulu bahagian Ain. Lepas tu nanti kita buat pilihan yang mana okey. Lepas tu baru kita print out. Sebab asal memang print, asal saya kena buat poster. Lepas tu dia dah buat. Lepas tu dia macam, cepat ni. Lepas tu dia okey-okey semua setuju. So itu kiranya macam tidak memenuhi kriteria lah. Sedangkan Ain nak buat benda tu, and then tiba-tiba dia orang tak discuss bersama, tiba-tiba dah siap benda tu kan. Faham? So itu macam Ain rasa macam macam pelik lah. Tiba-tiba dah discuss sama-sama, betul? Dah discuss, lepas tu kena tiba-tiba poster dah siap. So kiranya macam bahagian Ain pun tak ada lah kan. Okay, faham. So kiranya macam mana perasaan Ain waktu tu? Nak marah ke? Dia tak marah, macam bengang juga lah. Sebab dah plan macam ni, lepas tu dia pula sapu. Lepas tu saya rasa yang slide pun rasa dia kot yang buat. Sebab dia buat kerja jenis laju tau. Kita pula ada komitmen lain. Tak tahu dia dah start, kita very relax. Tak penat ke macam tu? Saya macam penatnya grup ni. Okay, faham. Dia pun style macam buat kerja memang laju. Lepas tu saya kata, kenapa kita tak bahagi dari awal kan? Kata dia nak style macam buat sama-sama kerja. Macam susah lah macam ni, saya pun pening. Ni siapa yang buat? Kau nak ikut sama-sama buat kerja kan? Betul-betul. Oh, itu kiranya itu sedikit sebanyak lah kan berkenaan dengan emosi Ain. Ain kata sekali ikut skala, emosi Ain 6 je. Sebab
Puncanya dari kawan tu lah. Sebab kita dah bincang assignment sekali. Lepas tu tiba-tiba dia dah siapkan. Dan Ain pun ada cakap, mungkin dia nak cepat kot. Ni kan Ain cakap macam tu kan. Itu sedikit lah sebanyak berkenaan dengan emosi Ain kan. Tapi Ain stabil kan, okey kan? Okey kan? Okey. So saya nak recap balik lah kan berkenaan dengan sesi lepas. Kita ada cerita berkenaan dengan isu lah kan. Kita ada fokuskan kepada isu Ain, iaitu isu hubungan keluarga dengan kesunyian, betul? Okey, dan Ain pun ada cakap Ain pun dah kiranya dah okey waktu kan, dah settle apa semua tu kan. Dan waktu tu pun Ain kata Ain adalah Ain ada tu tak, ada lagi tak konflik dengan kawan tu? Agaknya konflik saya dengan kawan tu tak ada. Cuma kawan saya dengan dia je yang ada konflik. Okay, faham. So kiranya macam bolehlah kita bawa isu itu dekat sini kan, dekat ke sini. Okey. Sebelum kita teruskan lagi lah kan berkenaan dengan isu, dengan berkenaan isu Ain tu, maaf lah saya saya tak buat apa, aku nasihat sikit lah. Okey. Sebelum kita teruskan lagi lah dengan isu yang Ain ingin bincangkan, saya nak ingatkan semula lah berkenaan dengan etika kerahsiaan lah, di mana segala isu yang dibincangkan dalam sesi ini hanya habis sini saja. Dan kita punya itu juga sesi kita juga dijalankan selama 45 minit hingga ke 1 jam. Dan kita juga adalah limitasi kerahsiaan, di mana jikalau isu ini boleh memudaratkan diri Ain ataupun saya, ataupun boleh mencederakan diri Ain atau saya, maka saya bolehlah laporkan kepada pihak yang ketiga atas faktor keselamatan kita lah. Okey, dan selain itu juga, jikalau Ain terdengarlah isu yang kita bincang sekarang ni terdengar di luar sesi ni, maka Ain bolehlah report kepada penyedia saya. Okey, setakat ni okey. Okey, aircon sejuk tak? Okey je. Okey Okey. Nanti kalau sejuk bagi tahu je. Okey. Sebelum tu lah kan tadi saya ada recap kan berkenaan dengan sesi lepas. Dan kita pun ada bertanya lah berkenaan dengan emosi Ain hari ini kan. Ain kata Ain sedikit tertekan lah, dan kalau mengikut skala pun Ain sebelum ni okey je emosi. Dan tiba-tiba untuk sesi kali ni Ain kata skala dia 6 kan. Sebab yelah kita pun tahu dah minggu-minggu nak, orang kata minggu exam ni kan, nak hampir-hampir nak habis, nak cuti sem dah kan. Macam Ain sendirilah kan. Ain ada cuti semester ke untuk ni? Ke ada sependek? Cuti semester. Kiranya 3 bulan lah cuti. 3 bulan. Panjang lah kan. So sebelum kita cuti 3 bulan ni kan Ain cakap tadi Ain ada masalah lah dengan kawan ataupun konflik kan. So boleh Ain ceritakan sikit lah berkenaan dengan kawan tu, kenapa? Saya dengan dia setakat ni tak ada lagi masalah. Semalam pun sembang dengan dia okey je. Cuma kawan saya dengan dia tu yang problem. Lately ni sebab saya balik weekend hari tu, yang Sabtu Ahad, Isnin petang baru saya balik sini. Kawan saya tu dia hari Sabtu dengan Ahad dia tak ada. Dia ikut kawan dia lagi seorang pergi UC, teman dia pergi turnamen badminton. Lepas tu dia ada sebelah Ain cakap sesi lepas kan. So dia pun balik sini balik Isnin Selasa petang, Ahad petang. Ahad petang dia bagi tahu saya pun baru tahu cerita ni, dia cerita kat saya Selasa ke Rabu hari tu. Cerita kat saya, kita orang balik petang Ahad tu, kita orang masuk bilik, kita orang tengok rumah yang bersepah gila. Masuk bilik air, bilik kita orang yang kat mak itu master room, yang 5 orang tu, masuk bilik air tu banyak gila Maggi bawah sinki. Macam Maggi? Siapa makan Maggi? Siapa buat Maggi kan? Dia tak nak lah syak siapa-siapa, tapi sebab waktu tu kawan saya seorang je dalam bilik tu. Sebab saya tak ada. Kawan saya yang lagi seorang tu, 2 orang tu dah tak ada. Lagi seorang tu dia mau balik setiap minggu pun tak ada. Dia seorang je dalam bilik tu. Tak nak lah macam tuduh-tuduh, tapi siapa lagi kan kalau bukan dia. Lepas tu okey lagi, kawan saya lagi sana dia macam bengang dah sebab dah teruk. Sehari kita orang tak ada, dah tak jadi macam tu. Lepas tu kawan saya seorang tu basuh lah bilik air tu dengan Maggi apa semua. Rambut dia pun ada. Macam kalau dah mandi tu bersihkan je lah. Kalau ada rambut kan, buang apa nak geli rambut sendiri. Lepas tu saya suruh cerita malam bila lah, Selasa kot. Kawan saya sebab malam tu Mak Ip tak ada air. Mak Ip pun ada juga tak ada air. Bila tu kejadian tu?
Selasa. Selasa malam. Lepas ke minggu ni? Minggu ni. Minggu ni. Selasa ni. lepas. Saya waktu tu baru balik daripada kelas. Lepas tu saya nak pergi ke sini, saya kata air tak ada. Saya bagi tahu kawan saya, air tak ada weh. Lepas tu waktu tu dia pun baru balik, dia tak mandi lagi. Lepas tu dia macam, aduh nak mandi kat mana Tu kawan saya roommate lagi yang bilik sebelah tu kata dia ajak pergi blok B. Dia pergi rumah bilik kawan dia nak pergi mandi kan. Saya tak ikut, waktu saya dah mandi dah. Lepas tu ikut dia bawa sekali botol air, dia nak pergi isi air. Dah balik sini, dia nak minum lah air tu tau. Dia dah isi sebelum, saya tak ingat. Waktu dia minum kan, dia rasa air tu pelik gila. Rasa macam dia kata ada orang letak klorok dalam air tu. Saya kata lah bila masa kan, sebab saya memang tak ada. Dia kata air tu, air tu dia tak bawa yang waktu malam Selasa, dia letak kat meja dia hari Ahad. Ahad. Dia nak minum sebab dia dah letak straw besar dia dalam tu. Dia nak minum, dia rasa pelik gila. Sampai tu muntah dia. Dia kata memang pagi esoknya dia rasa tekak dia lain macam. Dia kata siapa kan letak air memang. Dia kata biar siapa nak bunuh aku ni. Tapi kita orang macam, dia dah fikir macam kawan dia, kawan saya lagi seorang tu. Tapi dia, kawan dia lagi seorang tu dia kata, janganlah tuduh dia kan. Macam tak tahu lagi kan. Tapi dalam hati tu rasa macam ya, sebab dia ada kan. Dia macam terfikir ke siapa punya klorok kan, siapa punya letak ni kan. Sebab setakat ni mereka je lah yang gaduh kan. Lepas tu dia memang bengang lah waktu tu. Kata kalau aku dapat memang mati dia. Lepas tu kita orang, tapi dia tak tanya pun kawan saya. Tapi dia macam syak lah. Sebab sebelum ni pun lepas dia gaduh, perangnya dia memang lain gila. Macam dia tak kisah. Kalau sangkut kain pun kat ampayan, dia sangkut tolakkan orang lain, sangkut je baju dia. Sedangkan yang dia sangkut tu ampayan kawan saya. Kawan saya bengar, yang seorang tu kata, angkat baju dia pergi letak dekat katil. Suka hati buat macam ni kat baju, kat ampayan orang. Tu dia pun buat lah. Saya pun macam, takkanlah si dia yang buat kan. Tapi saya bukan ada cari ke. Selepas saya pun cari ke, ada ke keluar tapi tak nampak apa. Tak kot dia sorok ke. Ke orang lain sebab setakat ni, kita orang 5 orang dalam bilik tu je rapat. Yang bilik sebelah kita orang just rapat gitu-gitu je. Kalau tegur, sembang je lah. Tapi itulah, macam sampai sekarang lah dia tak tahu siapa buat. Tapi dia macam syak dia lah. Saya pun ada juga macam nak tanya. Tapi macam tak apalah sebab tak nak start dulu kan. Kalau boleh biar dia yang start dulu. Nanti kalau kita cuikkan lah, betul tak? So itu sedikit sebanyak lah berkenaan dengan kawan lain tu kan. So kiranya memang kawan itu tu memang problem ke macam mana? Dia nampak macam lagi teruk. Berubah sangat. Dia macam tak jadi memang betul-betul macam tak kisah lah kalau orang cakap apa. Sedangkan kita tengok macam dia ni tak ada rasa macam malu ke kan. Kalau you pun dia macam berdendam. Sampai macam tu kan. Dia sampai sebab Ain cakap tadi dia macam yelah dalam air kawan pun letak rasa macam klorok. Dan kalau tertiba kawan tu kan tak tahu dan minum dan mungkin apa kata tu mungkin kesan dia lebih teruk lah kan. Kalau dia kawan tu ada muntah ke? Dia kata minum air tu. Dia kata dia bukan muntah tu macam dia luah balik daripada dalam tu sampah dia. Kata memang air dia memang rasa teruk gila. Lepas tu di situ sabun mandi dia. Waktu yang malam Selasa yang mak tak ada air tu. Lepas dia balik pada blok B, dia bawa sabun, dia tunjuk kat kita orang, sabun aku bau busuk gila. Sedangkan aku baru je refill. Botol tu memang nampak macam botol lama. Tapi dalam tu isi baru. Dia kata daripada Interbags tu, kan Interbags dia punya sabun kan warna macam putih-putih biru kan. Dia tunjuk kita orang warna macam warna coklat. Kita orang bawa busuk, bawa macam karat. Macam, siapa buat kan? Dia macam, kita orang macam syak dia jugalah kan. Sebab dalam bilik air yang dalam master room tu, dia dengan kawan saya lagi seorang tu, dia mandi, saya di bilik air lagi satu. So saya memang tak tahulah cerita apa-apa pasal bilik air dia apa. Dia tunjuk memang lain sebab sebelum tu pagi tu dia waktu dia nak mandi dia tengok sabun tu macam warna lain dah. Tapi tak seteruk macam malam tu. Memang bau busuk gila lah. Dia macam dia letak apa sebab kalau fikir dia letak apa dalam ni kan. Benda kotor dia letak ni kan. Rasa dia pun buang lah. Dia macam kawan saya tu rasa macam dia macam nak sebut nak tanya kan. Tapi macam
kalau sebut memang gaduh teruk lah. Tapi dalam hati memang dia kata memang menyumpah-menyumpah lah dia tu. Faham. So kiranya macam kawan Ain tu dia memang kiranya macam ada masalah dengan kawan yang tu ke macam mana sampaikan teruk jugalah dia buat dekat kawan Ain tu kan. Dari apa yang kita boleh nampak dari segi air, dia letak kolorok. Lepas tu dari segi sabun. Baru je refill dan tiba-tiba dah berbau. Bau macam kiranya macam bau air longkang macam tu ke macam mana? Memang busuk sangat-sangat. Kiranya kalau macam Ain lah dekat situasi dia orang tu, Ain buat apa waktu tu? Ain tengok ke benda tu? Saya tengok. Saya memang nampak coklat. Memang tak tahulah benda apa dia letak dalam period ke tapi macam keteruk sangat. Okay. Tak tahu tanda mana coklat tu. So sampai busuk sangat. Ya. Mungkin kita tak boleh nak apa cakap tak tahu macam saya cakap tadi kan mungkin dia letak darah ni kan kita tak tahu tapi benda tu orang kata kotor lah kan sebab benda tu mungkin kawan Ain tu yang jadi mangsa tu kan mungkin dia ada masalah ke macam mana dia ada masalah dari segi macam lebih kata dia ada apa macam saka ke tak ada ke macam mana dia pun sampai sembang saya dia tahu mak dia mak ada orang hantar santau kat kita sampai kena kat adik sini. Dia bagi tahu macam gora-gora lah. Saya pun gelak je lah waktu cerita tu. So saya pun tak dengar waktu dia sembang dengan mak dia. Saya pun gelak je lah waktu sembang kat kedai makan tu. Sebab dia memang bagi tahu sebab ni bagi tahu sabun dah jadi macam ni lepas tu. Tak tahu lah memang bau busuk gila lah dia bagi tahu. Saya tak tahu lah mak dia cakap apa. Sebab dia bagi tahu. Dia pun bagi tahu saya balik macam tu. So kiranya macam kawan Ain tu sendirilah nampak macam yang sebelum ni kan Ain ada cerita yang pasal dia keluar tu tapi sekarang dia masih bergaduh mulut lagi lah masih tak bercakap. Masih tak bercakap. Memang silent treatment macam tu je. Buat macam tak tahu pergi kelas pun macam buat macam tak tahu je. Cakap macam pasal assignment je. Kalau Ain lah Ain di situasi tu kan bolehkah Ain hadap dengan benda tu? Kalau saya memang tahu perangai dia macam tu, saya memang cut layan dia lah, memang cut off lah. Cut off terus lah, cut macam tu je. Tak tahu memang dia sendiri problem macam tu. Kalau melayan memang lagi teruk. Lagi teruk, faham? So kiranya dia pun baru semester 2 kan? Mungkin ke depan lagi, macam sebelum ni lah kan saya cakap, mungkin ke depan lagi dia kena ubah lah kan benda tu. Tapi saya terdengar saya sedikit hairan lah sebab yelah dia buat benda tu macam benda tu kalau Ain sendirilah terkena kan. Contoh kan, dia buat tu dekat Ain. Ain rasa macam mana waktu tu? Perasaan. Rasa macam sebab kita tak tahu siapa yang buat tapi Ain dah syakkan benda tu. Kalau contohlah suatu hari kalau suatu hari Tuhan tunjuk benda tu. Apa tindakan Ain waktu tu kalau Ain sendiri yang terkena? Saya terus cakap kat dia, tanya dia apa benda ni. Kau tahu tak sebab kita baru tahu. Sebab kalau sebab dia kawan saya kata tu sebelum dia pergi opsi, elok je sabun tu. Lepas dia pun balik jadi macam tu. Faham. Sebab kita pun tak nak main dulu, tanya dia dulu betul ke tidak. Kalau betul, kenapa buat macam ni? Kenapa? Kiranya macam orang panggil pengkhianatan lah antara kawan kan. Yelah biasalah tu kalau gaduh-gaduh tapi sampaikan merosakkan harta kawan mana siapa yang tak sakit hati kan macam kalau Ain sendiri lah kan Ain pernah kan dah kejadian macam tu Ain ada cakap dengan dia ke tak ada memang ke tak jumpa langsung dengan dia? Saya jumpa dia tapi saya tak cakap lah pasal isu ni. Tak tanyalah. Saya tak tanyalah sebab tak nak macam saya dengan dia pula yang gaduh kan. Tak nak keruhkan keadaan Saya pun saya tunggu juga ikut dia tapi lately ni dia dah tak cerita lah banyak pasal dia. Sebab mungkin dia tahu kot saya selalu lepak dengan kawan saya yang tu. So dia rasa macam tak boleh. Macam tak boleh cerita sangat. Mesti kalau cerita ni akan cerita kat kawan tu. Dia selalu lepak dengan kawan saya lagi seorang yang bilik seorang. Macam lately mana dia selalu keluar pergi study ke atau pergi makan. Yang kawan tu lah. So kiranya dia macam sebab sebelum ni lah macam Ain cakap kan dia tu jenis lalang kan. Kalau pergi dengan kawan situ cakap borak pasal tu. Kalau pergi dengan kawan ni cakap pasal tu kan. So kalau macam dia memang totally Ain dah cut off ke macam mana? Saya tak adalah cut off terus tapi ada certain tu masa saya lately macam saya kurang sikit. Kurang lah memang tak bercakap tu sebab 2 minggu dah kan? 2 minggu kan? Kalau dia tanya saya baru saya cakap tapi kalau sangat ni saya tak adalah start dulu perbualan dengan dia. Dia lah dulu kan?
Faham. So kiranya, yelah mungkin kita tak tahu kan masalah dia. Tapi yang problemnya efek kepada kawan kita sendirilah. Sampai kan barang yang baru beli pun dah kena kena buang kan. Padahal kita baru je beli barang tu kan. Dan Ain pun ada cakap tadi dari segi bilik, daripada segi bilik lah kan, bilik bersepah, betul. So macam dia sekarang ni macam mana keadaan dia sekarang? Kalau Ain tengok lah. Dia macam tu je, tak kisah. Ada katil pun dia memang berselerak. Saya pun macam tanya dia. Tak berapa nak sihat. Okay. Kamu dah. Saya pun sebenarnya memang ada je saya macam tak senang tengok katil macam berselerak. Even roommate saya lagi seorang tu pun dia jenis pembersih atau jenis kemas. Dia kata macam teruk sangat ke macam ni kan. Sampai bulan satunya pasal bilik air pun sebab banyak gila rambut dia. Dia kawan saya tu jenis macam cakap ni tak kisah, cakap je pakai lepas. Saya kata misalnya kali kalau tahu rambut tu potong je lah rambut tu kan. Tak apa aku tip je lah rambut sini, takkan itu pun nak jijik. Dia beritahu macam tu je lah kan. Saya pun kejadian tu pun saya tak ada lah sebab saya kat luar waktu tu. Dia macam tu cakap apa tegur pun macam tak kisah. So, kiranya dia macam still orang kata still buat dia punya perangai, tak ubah apa semua kan. Dan sebelum ni dalam sesi lepas pun ayah dia cakap yang dia dengan boyfriend, dia dengan orang yang sama tu kan, yang boyfriend tu kan. So kiranya macam dia sendiri pun tak nak ubah benda tu. Kiranya macam yelah Ain pun cakap dia budak ni budak student counselling, betul. So kiranya macam benda tu kira macam tak nampak tak normal lah bagi kita kan. Sedangkan dia buat macam tu. Dan Ain pun ada cakap tadi, saya dengar Ain cakap pasal kawan tu lah kan, kena habis barang semua kena tu kan. So dan Ain pun ada cakap sendirilah yang Ain tak bercakap dengan dia kan. Tapi dia bercakap juga kan dengan Ain. Dia tanya pasal apa je. Cakapnya baru ni cakap pasal tiket bas. Dia minta tolong saya, dia minta saya tolong dia tolong book kan. Lepas tu bagi tahu perjalanan ni kan dari Ipoh nak ke Terengganu sebab dia dari Terengganu. Terengganu. Bas dia kata baru-baru ni bas daripada bas Terengganu kat Kuala Kangsar tak ada dah. Dia kalau naik kena naik kat Ipoh. Itu je saya sembang dia gitu-gitu je lah. Tak ada dah macam isu pasal kawan ni ke tak ada lah. Sebab dia pun macam dah tak bercerita dah. Lepas kawan saya macam tak layan dia terus buat hal dia. Kadang setiap malam saya perasan dia keluar. Dia macam tak tahu pergi mana, pergi study ke. Sebab baru-baru ni saya tanya dia tidur mana kan malam tu. Dia kata tidur kat DPM, tidur kat bilik kawan dia. Saya tak tahu. Lah sebab dia pun ada je kawan kat DPM. Kat ni baru-baru macam balik pun lewat malam. Saya macam agak yang mungkin dia pergi study ke lepak ke. Cari kawan lain. So itu sedikit sebanyak lah kan perkongsian daripada Ain tentang kawan tu sendiri kan. Dan Ain cakap tadi dia pun mungkin Ain dah tak ambil kisah kot pasal dia kan. So kira macam yelah kita dah ambil berat pasal dia, tapi dia orang kata tak appreciate lah benda tu. Tak lah maafkan saya, kiranya dia tak appreciate benda tu, tapi dia tambahkan lagi kesan diri dia pada orang lain. Macam Ain cakap lah rosakkan barang kawan. Lepas tu yelah dia tak jaga dari segi kebersihan apa semua tu kan. So kiranya kalau macam Ain kan, Ain okey ke kalau ada orang macam tu? Ke tak okey? Okey lah. Kiranya macam Ain cakap tadi macam cut off terus lah. Sebab yelah kita pun nak sebab sekarang ni pun kita di fasa di mana nak dekat exam dah kan. Dan Ain dah exam ke untuk minggu ni? Belum kan? Bila start dah? Start lepas raya haji 18 hari bulan. 18. Start 18 dan sampai last 30. Waktu tu je lah kan, bulan 6 tu je. Kiranya macam Ain pun exam pun nak dekat dah kan apa semua. So tak mungkin Ain pun ambil solusi tak nak serabutkan minda kan untuk yelah kita pun sekarang ni kita tunggu untuk habis je. Tak habis. Nak settle presentation, nak settle present, report apa semualah yang nak kena siapkan. Dan kita dan Ain sendiri pun ada cakap kita ada cuti 3 bulan kan. So mungkin dekat dalam cuti 3 bulan tu Ain boleh release tension ke yang kita belajar selama ni kan. Dan
kawan pun Ain boleh dekat apa semua tu kan dengan dia. Dan kita pun tak akan jumpa lah dia kan selama berapa bulan kan. So kalau macam Ain kan masa semester 2 sekarang kan. Masuk semester 3 nanti duduk ada perancangan ke untuk duduk di PM, duduk dengan orang yang sama ataupun duduk mic tapi orang yang berbeza. Sekarang saya plan sendiri nanti saya nak duduk mic dengan roommate saya juga, tapi kecuali dia. Dia kata dia sebelum ni kata dia nak duduk rumah sewa. Lepas tu start isu dia gaduh tu, malam tu dia terus tanya, "Weh, duduk rumah sewa nak?" Tak apa. So saya kata tak kot, sebab saya 3 macam nak duduk lagi mak kan, sebab okey je kan. Tak adalah terdesak pun nak cari rumah sewa. Lepas tu kita orang keluar, lepas tu dia cari kawan saya lagi seorang tu. Kat sini ada tak rumah sewa dekat-dekat? Dia macam lepas tu saya nampak dah, mungkin dia nak duduk dah rumah sewa kan. Kawan saya kata, saya bagi tahu kat dia kata nak duduk rumah sewa sini depan. Kawan saya kata yang seorang tu biar je duduk rumah. Biar je. Eloklah tu perangai dia duduk rumah sewa. Okey. Kiranya macam perancangan Ain sendiri pun Ain nak duduk maik jugalah, tapi tak nak duduk dah dengan orang yang sama. So kiranya baguslah tindakan Ain tu, sebab kalau maib kita boleh duduk sekali kan, macam duduk dengan geng kan. Macam mana kan kita boleh macam kata boleh boleh duduk sekali kan. Boleh macam mana nak cakap tu, boleh kiranya boleh boleh susun kita nak duduk dengan siapa-siapa. Sebab kalau macam di PM dia random kan duduk dengan orang, tapi kalau maik dia boleh ikut je kawan nak duduk dengan kawan ke tak nak kan. So kiranya okey lah tu, kiranya dah kiranya waktu lepas sem yang akan datang memang sebab Ain pun kata dia kos lain kan. So memang tak akan jumpa dah lah kan dengan dia apa semua. Sebab Ain pun kos keuangan business. Dia counselling. Memang tak mungkin bagi saya mungkin tak akan berjumpa lah kan. Ain pun rasa nak cut off dia terus kan. Memang dah jangan wujud. Betul. Mungkin Ain rasa jangan wujud dah kan. Dan kawan Ain cakap apa tadi kawan Ain cakap tadi, tak payah ni lah kan, tak payah duduk sekali dengan dia lah kan. Sebab dia nak duduk rumah sewa, betul. So kiranya itu sedikit sebanyak lah kan perkongsian Ain antara konflik. Ain ni jadi orang tengah lah kan. Sebenarnya kan jadi orang tengah antara konflik kawan Ain tu dengan kawan yang lain kan. So kiranya Ain ada apa Ain ada apa lagi tak isu untuk Ain cerita ke apa ke. Sebab matlamat Ain sebelum ni kan ada cakap Ain nak meluah apa semua tu kan. So ada lagi tak cerita untuk Ain luahkan lah, sebab masa kita pun panjang lagi ni. Kali ni saya cuma nak tunggu je lah apa result dia pun, hasil dia pun kan, sampai bila kan. Tunggu je sampai sem 3. Sekarang ni waktu dah hujung-hujung, banyak orang dah sibuk dah. Kawan saya pun sibuk assignment dia, saya pun sibuk assignment saya. Macam tunggu je dah sem 3 tengok apa jadi kan. Sebab dia pun macam, sebab dia pun selalunya kebanyakan kelas dia pun banyak yang sama. So kalau dia pun group assignment memang orang yang sama juga. So tak tahulah sem depan macam mana, dia pun group lain ke, assignment group lain cari orang lain ke. Sebab Ain cakap Ain kos lain. Dia orang kos yang sama kan. Mungkin kos yang sama satu batch lagi kan. Satu batch lepas tu mungkin akan berjumpa lah kalau orang yang tu kan. Kalau macam Ain sendiri memang totally tak akan jumpa ke. Kalau berselisih tu mungkin lah ya kan. Tapi kalau nak duduk serumah, sebantal apa semua tu tak akan lah kan. Sebab dia pun kata duduk rumah sewa kan. So kalau macam Ain sendiri lah kan, Ain kan ambil business kan. So kalau macam ada tak kalau kawan tu pernah ke meluah ke dekat Ain ke, pernah tak? Kalau kawan dalam satu kos ni, kawan kos ada tak? Kat ni tak ada. Tak ada lah. Sebab Ain pun ada cakap Ain tak rapat mana dengan budak kos yang sama. Sebab saya nak tahu lah kan, kenapa Ain tak rapat? Dia tak dapat, dia macam susah sikit nak masuk circle dia pun kot. Mungkin saya rasa kurang senang. Sebab dia pun circle dia pun saya macam mana. Saya kalau kawan saya suka macam kawan dalam circle kecil-kecil dulu. Dia circle dia pun terlalu besar sangat. Dia pun sikit macam habis kenal lepak sana lepak sini. Kadang saya macam kalau nak ikut pun saya ada circle dia pun saya tak kenal. Lepas tu kadang dia pun sembang topik macam topik yang macam mana tau, macam gosip sangat kot. Faham. Macam baru-baru ni pun kita orang baru yang pergi Sungkan tu pun
kawan saya drive lagi seorang tu. Tapi dia bukan guru assignment kita orang. Dia just tolong drive kan je. Sebab kawan saya lagi seorang tu tak sihat. Adalah sembang. Itu pun first time saya dapat tahu cerita pasal kos saya. Cerita apa tu? Boleh ceritakan sikit? Kau pasal budak lelaki lah. Macam, macam ni budak lelaki kelas aku. Jenis yang macam try hard pun ada. Jenis yang macam red flag pun ada. Jenis yang bawa cerita pun ada. Tahu korek cerita orang. Macam, macam ni aku ingat dia kelas nampak baik. Macam ni. Macam ni. So kalau saya kata, hati-hati lah kalau nak ajak sembang dengan dia. Kalau nak jadi macam member untuk assignment boleh je lah kan. Tapi kalau nak ajak sembang tu macam tak lah. Sebab dia ni jenis korek-korek cerita. Akan push juga hantu cerita. So kiranya macam Aim punya kos ni, Aim sendiri pun terkejut. Orang lelaki, kiranya orang lelaki ni lebih try hard. Lepas tu suka cakap, apa tadi yang cakap, suka buat cerita. Lepas tu ni itu mungkin Aim pun sendiri baru tahu lelaki macam mana. Ada nak cakap Lepas tu juga kawan saya ni semua kata lepas dia pergi lepak malam tu, dia kata, ini macam makin lama makin sembang, macam makin banyak aib aku dengar orang punya. Aku macam, aku takut sih. Ni aku macam kena kecilkan circle aku. So makin lama makin cerita macam aku tak patut dengar pun. Memang banyaklah cerita dia sembang dengan kita orang. Sembang pasal kosmet, sembang pasal housemate dia punya rumah sewa, perangai dia macam mana. So kiranya macam dekat sini I nampak dia orang macam lebih kepada membuka aib kawan sendiri. Betul? So kiranya kita dengar macam tak senang. Tak senang. Macam I sendiri pun I kata tak senang kan. Kalau kita nak lah, macam kalau nak melepak tu borak lah benda yang kita panggil bermanfaat kan. Sebab kalau I kan cakap I tak selesa. Macam I sendiri, I ada curfew ke dalam family. Macam curfew, I faham curfew. Pernah tahu, kalau macam kalau kita panggil strict parent lah kan. So macam kalau I sendiri kan sekarang kan dekat you. Kalau sebelum ni I pernah ke keluar malam-malam sampai lewat malam ke apa ke? Pernah tak? Pernah je keluar dengan kawan lah. Tapi mak ayah tahulah ke macam mana? Oh tak tahu? Saya memang tak tahu. Okay. Kenapa tu? Sebab saya rasa macam tak penting. Kata kakak tak macam mana macam nak bagi tahu macam nak kena bagi tahu ke macam kadang dia macam tak kisah pun ada macam kadang saya pun lupa nak bagi tahu. Kadang macam dah pergi dulu baru bagi tahu macam tak payah bagi tahu macam leceh je. So kiranya benda tu kalau I rasa macam tu contohlah kan, kalau ada berlakunya kecemasan ke kemalangan ke macam mana? Dia nak tutup bagi tahu kan. Macam tu pula. Kalau lagi situasi tu boleh handle, saya handle lah. Kalau tak boleh macam kita. So kalau macam I sendiri benda tu berbala tak kalau I tak bagi tahu parents? Benda tu. Benda tu takat ni berbala kot. Berbala. Lagi tak ada siapa buka cerita, saya tu okey lagi. Faham sikit. I pernah tak balik lewat malam ke sampai pukul 3-4 pagi kalau duduk kat rumah? Kalau duduk kat rumah, pernah je kalau, tapi saya bukan keluar dengan kawan yang macam dengan sepupu ke datang kan. Dengan orang kata apa tu? Family juga dengan sedarah lah kan, dengan yang ada pertalian lah kan. Faham. Tapi jarang lah, sekali dua je. Kalau dengan kawan setakat ni pernah agak balik macam 3 pagi, tu pun macam kita orang duduk lagi dalam kawasan Kuala Kangsar, macam lepak kat kafe. Itu je tak adalah pergi sampai ke Ipoh ke, tak ada lah. So biasa kafe mana tu yang lepak? Sana kita orang lepak kat Genggua. Genggua tu sampai lewat malam jugalah. Dia sampai pukul berapa Genggua tu? Sampai 3-4 pagi. Okay, faham. So kiranya macam kalau I sendiri, kalau keluar pun tak bagi tahu mak. Betul, tak bagi tahu parents. Tapi dalam masa yang sama ada juga bagi tahu ke tak ada? Benda kalau kira benda penting bagi tahulah kan, nak pergi jauh-jauh ke. Kalau setakat dekat-dekat ni taklah. So kiranya macam itu kiranya I sendiri pun macam okey je lah kan. Sebab sebab I pun cakap tadi, kalau I nak melepak ada kawan yang kos yang sama tapi dia biasa borak tentang I orang apa semua. I kurang sikit lah dengan benda tu kan. Kalau macam family I sendiri, family I ni orang yang macam mana? Orang yang orang kata orang yang macam mana nak cakap, orang beragama ke macam mana kalau nak katakan bukan nak kata kuat sangat macam betul-betul straight tu tak ada lah, macam biasa je. Saya kat situ saya tak ada rasa macam stres sangat kan. Kalau
Setengah orang kalau family yang betul-betul agama sikit nak ikut tu ikut ni. When dia dah tetapkan saya tak boleh. Sebab mak saya pun walaupun family dia pun sini yang beragama. Mak saya jenis yang macam dia sekolah dia bukan sekolah agama, dia sekolah yang bercampur. So dari situ pemikiran dia lain lah. Dia kata macam okay orang agama ni kadang 2 kali 5 je dengan orang biasa. So tak boleh rasa macam strict sangat, tak rasa macam terlalu baik sebab 2 kali 5 je. Sama je semua orang. So tak adalah. Kadang ada juga macam mak ayah saya gaduh pasal sekolah agama kan, sekolah kat anak kan. So agama sekolah biasa. Mak saya kata tak ada ya. Lagi budak tu tak boleh perform sama je sekolah lain. So tak ada nak rasa macam sekolah agama sekolah paling bagus. Sekolah yang akan hasilkan student yang paling bagus tak ada. Dia ikut student tu juga. Betul, dia apa kata dia atas individu tu sendiri sama ada dia bukanlah atas sekolah, dia atas individu sendirilah sama ada boleh perform ke atau tak boleh perform. Dia bukanlah macam yalah ada setengah ibu bapa benda kecil je pun dia boleh apa kata boleh boleh berlakunya pertelingkahan lah kan, walaupun yalah bukan atas faktor sekolah tu sendiri, atas diri individu dah kan, sama ada boleh perform ke tak kan. Macam Ain sendiri pun Ain kata Ain bukanlah daripada keluarga yang tu, tapi Ain pun tak selesa kan kalau orang cerita pasal Ain orang apa semua, rasa macam kalau Ain lah ada dekat kedudukan tu kan, apa Ain buat? Ain akan lari ke atau macam main phone ke apa ke? Kalau dengar lah seorang tu dah buka cerita. Sekarang saya main phone ataupun saya cuba twist cerita macam ya ke macam ni. Macam cuba dah alih topik. So, kepada kawan saya cerita pun cara dia macam dia kata okay cerita ni habis sini, tapi nanti dia bawa lagi cerita tu. So macam okay, sebab faham lah budak lelaki ni kalau start cerita, kalau start macam kotok-kotok memang teruk tak kalau dapat. Faham. So kiranya Ain sendirilah ambil apa, kiranya macam kalau Ain sendiri pun bagus lah kan, kalau orang cerita je Ain akan alih topik tu kan. Dan Ain pun ada cakap laki kalau memang kalau bercerita memang orang kata lebih teruk daripada perempuan kan. Sebab yelah mungkin dari sudut pandangan dia orang berbeza lah dengan dari sudut pandangan kita kan. Okay, itu sedikit sebanyak lah kan berkenaan dengan isu ataupun cerita lah kan I bincangkan. Dan saya nak rumuslah sedikit boleh kan untuk sesi yang kita jalankan untuk sesi kali ni. Berkenaan dengan Ain ataupun kawan Ain sendirilah ada konflik kan dengan ialah dari segi tak jaga kebersihan, dari segi khianati kawan sendiri dengan buat apa letak air apa, lepas tu dengan barang keperluan kawan sendiri pun dia khianat kan, dia buat rosakkan apa semua. Dan Ain cakap kalau dari segi circle Ain ni pun Ain jaranglah untuk nak melepak apa semua kan, sebab diorang ni bukanlah nak cakap benda yang bermanfaat, makin membuka aib kawan lah kan macam tu kan. Dan Ain pun sendiri ada tindakan Ain sendirilah, Ain akan elak lah benda tu daripada berlaku ataupun daripada berlarutan lah benda tu kan. So kiranya baguslah tindakan Ain tu kan, sebab Ain sendiri pun dah orang kata senang cerita tak nak terlibat dengan dosa. Macam tu. Macam dia dengar cerita orang macam Allah bosannya. Sebab kita kan nak lepak macam sembang benda bodoh je. Lepas tu nak cerita pasal orang lain. Macam tak payah nak cerita pasal ni. Tukar topik lah. Kiranya baguslah. Kiranya Ain ni kiranya orang yang macam tak nak berlarutan lah benda tu kan. Dan boleh saya recap balik berkenaan dengan kawan Ain tu sendiri. Ain kata Ain nak cut off lah dia terus nanti semesta yang akan datang kan, sebab dia pun berbeza kos, Ain pun berbeza kos. Mungkin kawan Ain lah sedikit orang kata sedikit bermasalah kan dengan yelah dia pun satu batch kan, satu batch satu kos. Dan kalau dia kalau macam kaunseling mungkin dia ramai ke? Ain ada tanya tak dia orang berapa orang satu batch ke? Tak ada. Tak ada lah. Okay. So kiranya itu berkenaan dengan kawan Ain tu sendirilah kan, sebab Ain cakap Ain nak cut off terus, tak nak jumpa dah dengan dia. Dan kita pun tadi pun Ain ada cerita sedikit lah berkenaan dengan kawan Ain melepak tu kan apa sebelum kan. Okay, sebelum tu lah kan Ain ada apa-apa lagi tak nak cerita? Tak ada lah. Tak ada. Okay, sebab masa pun masih panjang lah kan. Dan masih panjang lah. Okay, dan
Ain dah tak ada apa ke, ataupun Ain nak minta pendapat ke apa ke, tak ada. Pendapat tu macam harap kot. Sem depan kalau nak duduk main itu tak nak dapat roommate yang problem. Problem. Macam mana ni kita orang satu orang lagi seorang roommate tu orang Kelantan. Dia Kelantan kawan saya dia tak suka, dia jadi macam tak selesa dengan dia. Dia pun style macam basuh baju dia malam satu. Lepas tu dia sangkut kat dapur. Dalam keadaan baju dia basah-basah. Saya kata, dia cakap ke saya, kalau nak basuh baju, lewat malam, sangkutlah kat luar bagi air tutup. So tak apa sangkut kat ampayan. Kita orang macam ada tali lah, sangkut kat luar tu. Saya sangkut dekat dapur. Kalau sangkut kat dapur, air bertakung kan banyak. Kat dapur basah, tak selesa nak pijak. Dia orang kata nak tegur pun faham je lah. Kelantan ni kan Terengganu. Kau cakap kau kena balik kat kita. Padahal saya pun perasan je dia banyak kali buat macam tu kan. Kadang saya pergi kat meja study saya pun tengok meja ni penuh gila berselerak dengan plastik makanan. Makanan mangkuk pun tu biar terbuka semalaman kan. Saya pun fikir dia punya kat rumah macam ni juga ke? Dia ni macam tak jaga bersihan. Dia motor. Kata kalau sakat muka cantik, kalau perangai macam ni, tak payah. Okey, faham. So, kiranya macam, yelah, itu pun jadi isu jugalah kan berkenaan dengan orang kata perkauman lah kan. Bukanlah perkauman, dia kata macam perangai. Boleh kita ringkaskan perangai dia. Yelah, sebab kita tak naklah babitkan dari segi negeri, kita babitkan pada individu tu sendiri. Yelah, macam I cakap tadi, tak macam tak ada common sense lah dengan orang basuh baju malam-malam, lepas tu sidai pula dekat ni kan. Lepas tu kalau dari segi pemakaian dia okey, kalau macam okey je. Macam okey je, cantik je. Tapi perangai dia macam tu. Okey, mungkin dia macam I cakap tadi lah, nak tegur tapi takut nanti dia kena kita balik. Tapi kalau macam I sendiri kan, kalau macam tu I tegur je orang macam tu. Kiranya macam mungkin kita ada boleh slow talk dengan dia kan. Dan I pun ada cakap tadi, saya dengar lah I cakap dia kalau dari segi atas meja pun berselerak apa semua kan. Dan I cakap mungkin sama kot dekat rumah dia kan macam tu kan. So kalau macam saya berfikir macam ni kot dia pun kat rumah. Tak kisah je ni macam buat dia jenis okey macam ni. Sebab kadang bau ke saya pergi meja. Kadang saya duduk belakang. Kita orang duduk belakang-belakang kan. Kadang saya nak betulkan tudung nak pinjam cermin, dia pun kadang bau dah makanan macam makanan basi macam ya Allah. Sanggup dia pun duduk macam ni. Ada tegur ke, ada tanya-tanya ke, borak-borak ke dengan dia, tak ada? Tak ada, sebab saya pun jarang jumpa dia. Dia pun style macam duduk dalam bilik, keluar bila perlu je. Dia orang kos apa? Ada? Mengajar Islam tak sedap. So kira dia macam, yelah, orang kata berbeza dari segi yelah apa yang dia buat, kelakuan dia tu kan, tingkah laku dia tu macam, yelah, tak apa orang kata macam Ain cakap lah kan, macam macam pelik sikit lah berkenaan dengan tu kan. So kalau macam I sendiri benda tu boleh adapt kan, boleh. Cuma dia lah kena ubah perangai apa semua tu kan. Kalau macam ada tak pernah bergaduh ke pasal dia je? Pernah tak? Tak adalah bergaduh, semua saya tanya diri saya, dia pun ni benda macam ni macam tak boleh fikir, macam tak ada common sense. Kalau dah tahu baju tu basah, buatlah satu, sangkut kat luar ke, sangkut kat ampayan. Sebab ampayan memang kosong pun hari-hari. Siang hari je yang banyak kain. Itu pun kadang-kadang kalau kawan saya basuh kain, kalau saya basuh kain. Ni tak, dia biar je sangkut situ. Saya macam, dia pun ni, tak tahu macam dia. Tak tahu macam mana dia pun fikir. Soalan tu sampai dia berlumut lah. Kawan saya kata, dia pun banyak kali lah basuh-basuh cuci tu. Saya kadang macam tak tahu lah dia apa ni. Apa benda dia pun fikir dalam kepala. Benda tu sebenarnya dah boleh selesai kan, mudah. Sampai dia pun jadi susah. Faham, sekiranya benda tu padahal benda tu kecil je. Tapi dia yang menyusahkan orang sekeliling. Padahal dia boleh je apa orang kata buat tindakan yang apa orang kata, yelah tak membebani orang lah. Macam air tu kan. Air tu padahal benda tu macam Ain cakap lah, boleh je sangkut dekat apa tu, dekat ampayan tali tu kan. Dia pula yang menyusahkan orang. Sedangkan benda tu orang kata benda kecil je kan. Tapi dia lah yang menyusahkan diri dia, ataupun orang panggil memalukan diri dia sendiri lah kan. So tak ada disiplin. So dia semester berapa? Semester 3. Semester 3. So
Mungkin lepas ni I boleh cut off terus lah dengan orang macam ni kan. So, Kejap. Lepas ni macam mana nak cari roommate. Sebab kadang kalau duduk main, walaupun kita orang dah ada orang, kadang main tu nak lebih mungkin lebih dari 2-3 orang lagi. Kita nak dapatkan yang betul-betul okey tu. Tapi kena cari lagi kawan macam mana yang okey-okey, ajak duduk sekali. Semua orang ni kadang tu lah dia punya cara common sense dia tu lain daripada lain. Kiranya macam orang kata perbezaan lah antara, yelah macam-macam kita boleh tengok kan. Orang tu macam ni, orang tu macam ni, muka lawa tapi dia punya perangai tu macam tu. So kiranya I boleh nilai sendiri kan macam mana orang perangai orang kan. So mungkin I pun boleh boleh terfikirlah kan dengan yelah macam saya lah. Saya buat nilai sikit kan. Saya pun pernah juga orang kata pernah lah duduk sekali yang macam I ni lah. Sebiji macam ni. Cuma saya ni jenis orang yang saya terus cakap. Saya terus cakap. Biarlah gaduh macam mana pun. Saya terus cakap. Kau tak boleh buat macam ni. Kau tahu tak, bagilah common sense sikit. Kau macam tu lah kan. Saya akan terus saya akan terus sembuh je dia. Dan tapi sedikit sebanyak tu adalah tindak balas dia tu. Dia kiranya dia slow apa semua tu. Sebab yelah kadang-kadang setengah orang ni kalau kita cakap slow, cakap lembut pun tak jalan. Kita kena cakap kasar juga macam tu. Tapi kalau cakap kasar, faham-faham lah macam I pun faham sendiri kan. Kalau cakap kasar je, mulalah tak nak cakap, tak nak pandang apa semua. Tak apalah, itu kiranya macam risiko untuk kita. Tapi kita dah bagi tahu dah apa yang kita pendam kan, apa yang kita nak luah dekat dia kan. So benda tu kalau macam I sendiri pun mungkin I boleh buat lah benda tu kan. Sebab yelah setengah orang ni memang berbeza dia punya perangai. So itu sedikit sebanyak lah kan berkenaan dengan yelah kawan I tu sendiri dari orang kita tak nak babitkan negeri kan. Tapi dia mungkin atas faktor orang cakap punca dia dari dia sendirilah, dari segi dia punya I cakap perangai kan. Dari segi perangai lah, dia lah sepatutnya kena ubah sendiri kan. Okay, itu sedikit sebanyak lah yang boleh saya recap lah berkenaan dengan apa yang diceritakan oleh I. So I ada apa-apa lagi tak untuk bercerita sebelum kita? Okay, so sebelum saya nak minta izin lah kan I untuk tutup lah sesi kita pada sesi kali ni lah. Dan saya nak recap balik lah dari sesi pertama, sesi kedua dan sesi ketiga ni. Berkenaan dengan waktu sesi pertama tu kita ada bercerita lah ataupun I dengan saya memperkenalkan lah latar belakang I, latar belakang pendidikan. I ni berasal dari Ipoh kan. Dan I pun mempunyai 5 adik-beradik dan I anak yang sulung. Dan I pun ada bagi tahu lah sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang mak ayah I apa semua tu kan. Dan I pun sendiri dari I merupakan student STPM kan. Okay. So itu sedikit sebanyak lah kan berkenaan dengan latar belakang pendidikan I. Dan pada sesi yang kedua I adalah membawa isu berkenaan dengan hubungan kesunyian dengan keluarga. Dan itu pun I dah kiranya kat situ pun I dah settle lah kan berkenaan dengan keluarga I, dengan berkenaan dengan konflik antara kawan I kan waktu tu kan. Dia keluar malam apa semua tu kan. Dan kesunyian tu pun dari segi kawan I jugalah kan. Dan pada sesi yang ketiga ni yang kita dapat tahu masih lagi dari segi konflik kawan I tu juga. Cuma lagi makin teruk. Betul. Dari sesi sebelum ni I kata dia baru tak adalah mendalam sangat. Tapi waktu sesi kali ni I cakap dia makin teruk. Lepas tu sampai ke kawan barangan keperluan kawan I pun dia dah rosakkan apa semua. So benda tu kiranya macam bagi tekanan lah buat I sendiri ataupun kawan I sendiri kan. So itu sedikit sebanyak lah. Dan I pun ada jugalah menceritakan berkenaan dengan I ni tak suka sangat orang kata bergosip lah kan. Kiranya kalau gosip tu ada, I terus jauhkan kan. Dan yang tadi pun I ada cerita berkenaan dengan kawan housemate lah kan. Kawan housemate I tu yang jenis tak ada common sense apa semua tu kan. Okay, tu sedikit sebanyak lah berkenaan yang saya boleh recap lah dari sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 lah. Okay, sebelum kita tamatkan sesi lah kan, saya
nak ingatkan semula lah berkenaan dengan etika kerahsiaan lah, di mana kita punya isu, di mana segala isu yang dibincangkan dalam sesi ini maka habis di sinilah kan. Dan jikalau Ain terdengar kita punya isu ni di luar sesi, maka Ain bolehlah report kepada penyelidik saya. Dan kita juga ada limitasi kerahsiaan lah, di mana jikalau isu ini boleh mencederakan Ain atau saya, maka saya bolehlah keluarkan isu ini, maka saya bolehlah laporkan isu ini kepada pihak yang ketiga lah atas faktor keselamatan. Okay, kiranya sebelum kita tamatkan sesi lah kan, saya nak tanya, capai matlamat Ain tu tercapai tak waktu kita jalankan sesi ni? Capai. Kiranya capai macam mana tu? Saya dapat cerita ke orang apa yang saya rasa. Kiranya Ain keadaan sekarang ni. Kiranya Ain dapat apa? Dapat luah lah kan apa yang Ain rasa, dan kiranya benda tu satu, saya pun adalah bagi pendapat saya sendiri kan atas isu yang Ain sedang hadap ni kan. Okay, saya sebelum kita tutup sesi lah kan, saya nak mintalah refleksi ataupun refleksilah dari Ain dari segi saya punya kelemahan, kekuatan saya macam tu. Boleh tak Ain bagi sedikit untuk saya buat penambahbaikan lah jikalau sesi yang akan datang macam tu. Setakat ni saya rasa macam okey lagi. Okey, Ni nak katakan dari segi macam gap antara satu sesi tu, saya faham dah mungkin sebab Nabila pun sibuk, saya pun ada sibuk, komitmen saya juga. So situ tu ada nak cakap apa sebab saya masing-masing sibuk. Terlampau gap. Tu nak cari waktu tu kadang rasa macam jauh sangat gap ni, macam saya pun dah lupa dah sesi sebelum saya cakap. Oh ya. Tak apalah, okey je gitu. Okey, kalau dari segi kelemahan ada tak? Kelemahan kat ni nak katakan ada tu. Ada ke? Ada. Ada ke? Saya okey je lagi. Nak katakan macam lewat ke, saya okey lagi. Ambil je lah masa, take time kan. Macam tak ada kan. Mesti kena ada macam tu. Ada tak? So kalau saya okey tak kat ni. Kalau rasa macam kurang selesa ke, kurang senang ke. Tak ada. Macam okey lah. Saya pun jenis saya tak kisah nak cakap silap sikit-sikit, okey lah, biasa je lah. Kalau rasa kat silap yang besar tu, mungkin saya rasa macam kena tegur ni. Okey, so far okey je. Okey, kiranya itu refleksilah daripada Ain sendiri kan. Dan saya nak ucap terima kasih lah sebab sudi join saya punya sesi dan sudi jugalah memberitahu berkenaan dengan refleksi kan. So kiranya saya nak akhirilah dengan sesi ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi, dan saya akhirilah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.